Abang, Yes, you dekat sini ambil gambar. Tak ada lah, ambil gambar lah. Bukan ambil gambar, nak repair basikal. Nak repair basikal lah. So saya tengok abang macam professional. You videographer atau fotografer? saja. Professional fotografer. Yes. Boleh tak saya belajar dengan abang macam mana shoot professional punya foto? Boleh, no problem. Boleh tak? Boleh. Wah, begitu syok ah. Terus confirm saya. Confirm boleh. Thank you abang. Okey. Challenge 100 kerja di Penang. Hari ini street photographer. So kalau nak belajar, first step kena buat apa? First step, you kena tengok environment. I nak ambil perempuan cantik. Perempuan cantik. Ha. Banyak. Bukan I nak ambil bini I. You ambil gambar bini you. Okay, you kena tengok you nak background apa. Okay, you centerkan subjek macam ni. Okay. Okay, tengok. Okay. Okay, framing dah betul lah. Framing dah betul. Yang nampak framing. Okay, okay, tekan saja. Ini untuk handphone sangat senang. Kalau macam ini boleh? Boleh? Macam ini? Boleh juga. Kena tengok juga, kena up sikit lah. Good. Thank you. Full picture. Full picture. Okay. Okay, okay. Dah kacau je sih. 1, 2, 3. Okay. Wah. Dia ada pose macam mana yang lebih cantik? Macam model baju pengantin kan, macam tu ke, macam tu ke, macam ni ke, macam tu ke. Dia sudah nampak banyak model lah. Banyak, sudah banyak. Ini Amoy cantik. Dia nampak ada feeling dia. Nampak, ada feeling sekarang oh. tengah hujan jalan. Oh, ada feeling oh. Yes, tengok Ha. tingkap semua old school. Oh, ini pun cantik oh. Yes, ini macam ni contoh dari sini. Okay. Oh, ini ada view. Alright. Ini Kuala punya muka. Pun salah satu favourite spot fotografer juga. Dia ada feel oh. Ini kamera sebelum filem. Dulu punya kamera dia tak ada skrin macam ni. Kita boleh tengok balik. Oh, gambar tak cantik. Ya, dia tak boleh. Dia kena keluar baru nampak. Tengok gambar semua cantik. Semua gambar cantik. Ni kucing. Dia punya tingkap sendiri. Okey, untuk ambil gambar kucing macam ni, dia kena cepat. Miau. Sekarang sudah pandai. Cantik gambar. You ajar pandai, ini kamera pun pandai. Cantik, 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 cantik. Tengok sini, tengok sini. Wah, nice. Sangat cantik oh. Okay, perfect. Hari ini terima kasih kerana Abang Fikri sanggup ajar saya begitu banyak tu dia punya mindset. Yes. Dan dia punya headset. Macam mana you punya feeling. Yes. You punya emosi, positif, bright. Lepas tu apa yang tengok you dekat you punya mata. Yes. Nak adakan satu street art punya walking session bersama fotografi dengan Abang Fikri, sila letak dekat komen. So hari ini challenge success. Yes. Thank you Abang Fikri. Sesiapa nak tengok Abang Steven challenge apa kerja lagi, sila letak dekat komen juga.